Bagi hampa yang dalam industri kreatif seperti penghasilan filem, penghasilan muzik video ataupun senang cerita video production ataupun fotografi, sudah tentu hampa mesti kenal benda ni. Sebab alat ni memang hampa akan pakai dalam pelbagai aksesori, dalam lampu, dalam monitor, dalam kamera. Kamera mungkin dah jarang lah, tapi banyak pakai dekat bahagian aksesori lah, especially lighting dan monitor. Memperkenalkan, inilah dia bateri NPF 980. Asalnya dibangunkan oleh Sony, kini dimodernkan oleh banyak jenama. Macam mana dia jadi moden? Jom kita tengok dalam video ni. Pertama sekali kita tengok rekaan bentuk dia dulu. Dari segi reka bentuk dia sama saja dengan bateri NPF 980 yang lain. Tapi kalau anda perasan dekat bahagian atas ni, dia ada beberapa indikator. Dan kemudian kita tengok dekat bahagian sisi kanan ni, dia ada satu port USB Type-C. Kalau mengikut rekaan bentuk asal daripada Sony, memang tak ada USB Type-C. Indikator bahagian atas ni aku rasa tak payah terang dah. Hampa tengok sekalipun dah tahu function dia macam power bank saja. Bahagian bawah bateri ni pula tak ada apa sangat. Ada sikit spesifikasi dia dan terminal negatif dan juga positif. Sebelah terminal negatif ni ada satu besi. Tak silap aku yang ni adalah temperature sensor untuk jaga suhu bateri ni, untuk pantau sama ada bateri ni overheat ataupun tidak. Dari segi bentuk dia aku memang boleh cakap yang ni macam batu bata lah. Katakan kalau hampa tak suka bentuk dia besar macam ni, boleh ambil NPF 750 ataupun lagi kecil NPF 550. Ringan pun ringan. Yang ni berat dia tak silap aku nak dekat 500 gram. Hampa kena ingat juga kalau hampa ambil saiz yang kecil sikit, kapasiti bateri pun berkurang lah. Tengok hampa ambil tu nak guna untuk apa. Pilih saiz ikut keperluan. Kalau tak ada nak heavy usage, ambil NPF 750 pun dah okey dah aku rasa. Bila cakap pasal saiz, dia berkait rapat dengan kapasiti bateri. Bateri NPF 980 aku ni, diorang claim dalam ni ada 77 watt jam. Tengok dia punya rating dekat sini 7.2 volt 10,800 mAh. Tak payah cakap banyak, bateri ni pun dah habis dah. Jom, masa kita isi semula. Untuk isi semula bateri ni ada dua cara. Satu, kita boleh pakai dia punya docking station. Dan satu lagi, melalui USB Type-C. Yang ni modern sikit ni. Dalam video ni, kita akan cas macam biasa saja, iaitu menggunakan dia punya charging docking station yang terdapat pada lampu YN300 Mark IV aku. Charger yang kita akan gunakan dalam video ni adalah charger 18 watt daripada Xiaomi dan akan dipantau menggunakan power meter yang aku ada. Setup aku kali ni dia bersepah sikit sebab aku terpaksa tarik kabel daripada jauh. Kalau aku tak buat setup macam ni, hampa tak nampak lah power meter tu. Jadi extension tu aku terpaksa tarik naik atas meja. Cucuk USB Type-C dulu. Kemudian USB A ni kita akan cucuk dekat power meter dengan charger kita. Okay, on switch. Kita tunggu sat. Disebabkan bateri ni boleh dikatakan dah habis dah, dia akan mula dengan slow charging dulu. Kemudian nanti dia akan naik perlahan-lahan. Kalau hampa hadapi situasi macam ni, jangan panik, dia akan masuk juga tu nanti. Cuma aku tak galakkan lah hampa guna bateri ni sampai dia KO macam aku buat ni, sebab aku nak tunjukkan dekat hampa lah kapasiti kita beli tu dapat berapa, demi untuk hampa juga. Lepas dalam beberapa minit, kita tengok dekat sini current dah mula laju dalam anggaran 11 watt. Tengok power meter 12.3 volt, current 0.9 ampere. Lebih kurang 12 watt lah dia ambil. Lepas 2 jam 10 minit kita tengok dari segi charging nampak ada perubahan, voltage sama. Dari segi current nampak ada peningkatan sikit lah. Tambah lagi sikit kelajuan dia. Cukup je 5 jam 55 minit bateri penuh. Kemudian kita ambil bacaan power meter ni, kita akan pergi kira lah. Mungkin lepas ni aku nak kena cari power meter yang lebih moden kot, yang dia dah boleh kira siap-siap untuk kita. Tadi kita cas dengan 12.3 volt. Okey, kita kena kali dengan 6084 mAh. mAh ni kita kena tukar jadi AH Jadi kita kena bahagi 1000. Jawapan dia kita akan dapat lebih kurang 74.8 watt jam. Yang diiklankan 77 watt jam, yang kita dapat 74 watt jam. Bagi aku sangat okey, keputusan yang baik. Mungkin dalam tu ada 3 watt lagi untuk jaga bateri ni supaya dia tak over discharge. Kalau bateri ni dah over discharge, memang boleh merosakkan sel bateri tu jugalah. Sebab tu aku tak galakkan hampa guna dia sampai betul-betul habis. Mungkin ada yang keliru dengan formula aku kira tadi. Kita try minta bantuan Microsoft Copilot. Tadi aku cas bateri tersebut menggunakan 12.3 volt. Apabila bateri itu penuh, power meter menunjukkan 6084 mAh. Tengok jawapan dia.
lebih kurang sama saja. Jadi keputusan bateri yang kita dapat 74.8 watt jam. Dari segi output bateri ni bagi aku memang cantik, sebab yang pertama kita boleh gunakan dia dengan dua output secara serentak. Contohnya, kita boleh pasang dekat slot MPF tu, kemudian kita masih lagi boleh gunakan dia punya USB Type-C ni dan dapat lagi USB PD 20 watt. Cantik tak cantik? Walaupun dengan load yang tinggi. Alright, sebagai contoh, sini aku ada dua lampu. Yang ni daripada Viltrox, yang ni daripada Yongnuo. Okay, sekarang ni aku masukkan bateri dekat lampu Viltrox ni yang menggunakan lebih kurang 25 watt macam tu. Okay, nampak? Aku dah pasang bateri. Kemudian aku ambil USB Type-C ke Type-C ni. Aku sambungkan dekat dia punya USB Type-C dekat atas ni. Sambung ke Yongnuo YN300 Mark IV aku. Ok, nanti hang tengok. Ok, pastikan lampu ni duduk elok. Ok, yang ni aku turn on. Turn on. Ok, yang ni pun kita turn on. Ok, nampak dia menyala. Tak ada masalah. Nampak pun terang, kita bagi full brightness. Full. Nampak? Tak ada masalah. Boleh menyala dengan sempurna. Yang ni lebih kurang aku rasa dia guna nak dekat 50 watt. Yang ni kalau USB dia ambil 18 watt. Yang ni 25 watt macam tu lah. Nampak? Dia menyala dengan serentak tanpa sebarang isu. Itu situasi yang pertama. Yang kedua pula, aku boleh gunakan bateri ni bersama lampu dan juga kamera. Ni lampu Viltrox yang aku dah masukkan bateri. Nampak ni bateri ya. Ok, kemudian ni dummy bateri untuk kamera. Nampak? Dummy bateri untuk kamera ya. Ok, aku sambungkan dekat bahagian USB Type-C atas ni dulu. Ok, kemudian kita ambil dummy bateri, kita masuk dekat kamera. Nampak ni? Dalam ni tak ada bateri ya, kosong. Ok, masukkan dummy bateri. Kita tutup dulu. Ok, lepas tu kita turn on lampu ni. Ni dekat skrin ni, pastikan dia 100. Nampak ya, 100 ya. Dia full load 100. Pastikan. Nampak kena tengok betul-betul. Dia 100. Brightness 100. Ok, letak tepi. Kita hidupkan kamera pula. Kita tengok ya, hidupkan kamera. Ok, nampak kamera dah hidup. Nampak ni. Boleh snap tak? Kita try snap tengok mati ke tak mati. Tak mati. Nampak? Berfungsi dengan elok. Ok, kita try ambil video sikit. Kita rakam video sikit. Tengok macam mana. Ni. Rakam video. Boleh rakam video dengan baik. Cantik. Macam mana? Ok kan? Situasi yang ketiga pula. Gunakan bateri ni bersama lampu dan lepas tu cas telefon. Yang ni aku tak galakkan sangat berbuat. Sebab yang ni peralatan untuk shooting. Mana nak tahu tiba-tiba pecah handphone, lepas tu bateri ni habis, nak guna untuk shooting, tahu-tahu buka-buka, alamak, bateri dah kosong. Macam mana ni? Ok, nampak ni, sekarang ni lampu ni tengah load 100 ya. Kita ambil USB-C ke C punya kabel. Ok, masukkan dekat atas USB-C ni. Kemudian ambil phone aku. Ni phone aku ya. Ok, cucuk. Kita tengok apa dia naik. Tu dia. Tengok tu, dapat quick charge lagi. Power tak power bateri ni. Alright, jadi aku rasa itu je lah untuk perkongsian kali ni. Nak beli bateri ni macam biasa, boleh tengok dekat back YouTube. Untuk pengguna TikTok, kalau nak beli, hampa kena pergi dekat YouTube aku. Sebab dekat TikTok aku tak boleh buat apa-apa. Aku boleh letak video je. Back tak boleh letak. Sebab apa? Sebab hampa tak suka aku dekat TikTok. Oi, kalau pakai lighting macam ni, macam best juga kan? Entah.